Pernah tak anda perasan satu fenomena yang pelik, Kang? Semakin banyak outlet dibuka, tetapi margin keuntungan tak semakin bertambah? Ramai bos fikir, buka cawangan lain bermakna tambah satu lagi sumber pendapatan. Tapi hakikatnya, kedai Pulau Pinang kata produk A laku keras, suruh cepat restock. Kedai KL kata produk B dah tersimpan 3 bulan. Laporan hujung bulan dari Johor pula pernah sepadan dengan sistem. Stok di mana? Tak tahu. P dan L, siapa untung siapa rugi? Tak pasti. Anda sibuk keluar masuk, hujung bulan kira untung rugi. Semakin banyak cawangan, semakin nipis keuntungan. Di mana puncanya? Bukan kerana pengurus tak berusaha. Bukan juga produk tak laku. 90% bos terlepas pandang satu perkara. Anda masih menggunakan kaedah urus satu kedai untuk urus banyak kedai. Excel mungkin cukup untuk satu kedai. WhatsApp mungkin cukup untuk komunikasi. Tapi untuk 10 atau 20 outlet, itu bukan pengurusan, itu risiko. Bos yang benar-benar bijak telah lama mengubah permainan. AutoCount Multi-Location Module Centralized Inventory Management System. Tidak perlu tunggu laporan manual. Hanya klik Show Instant Info, bagi stok setiap lokasi akan segera keluar. Nak tahu outlet mana benar-benar untung? Sistem jana laporan mengikut lokasi, satu kedai, satu P dan L jelas. Pindah stok, satu klik sahaja. Inventory auto tolak, auto tambah. Stok bawah paras minimum, sistem akan beri amaran secara automatik. Bukan guna orang urus inventory, tapi guna sistem urus inventory. Buka outlet memang untuk untung lebih. Jangan biarkan alat yang lapuk memperlahankan perkembangan anda. More outlets, stronger system ni rentak yang untung. Dari 3 ke 30 outlet, anda tak perlu tambah kebimbangan. Anda cuma perlu satu sistem pengurusan yang betul. Nak tahu macam mana sistem ini boleh bantu anda kekalkan keuntungan outlet? Hubungi AutoCount sekarang, konsultasi percuma. Jangan tunggu outlet seterusnya buka, baru nak sedar sistem lama dah tak mampu tampung pertumbuhan.